Okay guys, so first thing aku akan nak beritahu mana cara-cara kita nak adapt dengan panic attack ataupun anxiety attack. First thing, kosongkan fikiran, jangan fikir benda yang sekarang yang tengah panik tu. First thing, kau fikiran tenang, fikir berada, rasa apa yang fikir tengah betul ni, apa kau dekat mana, nama kau siapa, kau kat mana, itu benda penting lah. And then breathing exercise. Yang ketiga ni breathing exercise lah. Gunakan pernafasan perut lah 3 kali, lepas tu tahan dalam 6 saat, 5 saat macam tu, 5 lepas betul itu tenang lah. And then grounding, self grounding tu bila pijak tanah, pergi ke nature, air terjun seorang-seorang. Bila pergi seorang-seorang lebih tenang, itu bila lebih tenang. And then bila pergi air terjun seorang-seorang, jalan kaki, jogging, itu ni self grounding atau self love lah, self healing. Bila korang tu mungkin akan tenang, hilangkan tekanan diri, hilangkan rasa tekanan diri dalam diri lah. So itu lah tip-tip untuk tenangkan diri, untuk healing yang sebenar. And the first thing, solat 5 waktu sehari dan semalam, awal waktu. InsyaAllah Allah akan mudahkan kita dan tenangkan jiwa kita. Thank you so much. Bye bye.